Here's the $1,000,000 question untuk Gen Z especially. Better beli rumah ataupun sewa rumah? Jawapan dia simple je. Kalau korang nak duduk dekat office, dekat dengan mall, untuk orang yang suka ke mall ataupun suka duduk dekat dengan kafe, maybe better sewa daripada beli. Sebab kalau nak beli memang mahal lah guys. Lagi-lagi kalau area KL, especially Gen Z yang baru nak start career kan, yang still explore their career. So kalau korang nak lompat kerja, tak adalah hasil sangat untuk berpindah randa tu. So kalau korang boleh relate, maybe sewa lagi fleksibel untuk korang. Senang nak pindah, senang nak adapt lifestyle dekat kawasan baru. Zaman sekarang pun guys, family dah start faham dah. Tak adalah diorang nak suruh you rush beli rumah. Most Gen Z mindset, bila dah stable, dah ready nak settle down, baru diorang nak beli rumah. So kalau korang ready, tak ada masalah komitmen ke apa, should not be a problem lah kalau korang nak beli rumah dulu. Just, this is a general advice lah. Kalau you masih dekat fasa early career, better you sewa dulu daripada beli rumah. Tapi sementara tu, kalau korang nak tips sewa dan beli rumah, apa kata follow Gila Hartanah?